Pemberi masa. Pada suatu masa di Afrika, ada seorang yang sangat kaya. Nama dia Masa. Keluar! Saya sampai dulu. Tak, saya sampai dulu. Jadi saya yang patutnya jumpa Encik Masa dulu. Masih ada lagi? Termasuk mereka yang dah pergi? Ada berapa ramai lagi? Ya, Tuan. Setakat ni dah ada 1,455,000 pengunjung yang datang dari merata tempat. Selepas tahu yang Tuan kaya sangat dan juga sangat pemurah hati, tak rasa mereka datang nak tengok kekayaan Tuan. Ini satu sumpahan yang teruk pada diri saya. Mereka tak sedar akibat daripada apa yang mereka sedang buat. Apa khabar Tuan Masa yang pemurah? Dah lama saya tunggu nak jumpa Tuan. Tuan Masa yang dikasihi, tolong bagi kami makanan dan emas. Tuan sangat kaya dan ada harta yang sangat banyak. Saya dah tak perlu risau untuk beberapa tahun lagi lepas ni. Dengan lembu ni, saya boleh hidup dengan senang lenang. Oh, biar betul. Ini sangat berharga. Betul kata orang rugi besar kalau tak jumpa Tuan Masa. Tuan, kenapa bertahun lamanya Tuan asyik bagi harta kepunyaan milik Tuan kepada semua orang? Bukan Tuan kenal mereka pun dan bukan saudara pun. Risau betul saya tengoknya, Tuan. Kenapa saya buat semua ni bertahun-tahun lamanya adalah kerana ia merupakan satu sumpahan yang boleh jadi pada semua orang, tak kira siapa pun yang ada kat dunia ni. Ini kali kedua Tuan sebut pasal sumpahan tu. Sumpahan apa Tuan maksudkan? Saya perasan setiap kali Tuan bagi derma, Tuan akan jadi makin lemah dan hilang kekuatan. Bukan saya seorang, tapi saya tak boleh beritahu kenapa lagi. Saya ada jual sayur segar, marilah beli. Semuanya segar. Sayur paling segar kat pasar, hanya 3 sen segenggam. Sayur awak tak segar mana pun. Nak jual 3 sen segenggam? 5 sen untuk 3 genggam. Setuju tak? Kalau tidak, kami beli dengan orang lain. Ini nampak macam sayur dari semalam je. Mana boleh nak jual lagi hari ni? Oh, jangan cakap macam tu, Puan. Ni sayur segar, baru ambil dari ladang. Kami tahu awak selalu jual sayur lama. Ingat kami dungu ke? Simpanlah sayur awak tu. Bukan sayur lama pun. Nampaknya saya kena makan sendiri semua sayur-sayur ni sebelum ia rosak. Kalau tak makan nanti kebuluran. Awak kat sini lagi? Kenapa tak balik lagi? Tak boleh balik lagi. Saya tak jual apa-apa pun minggu ni. Saya tak tahu kalau saya patut buang sayur ni atau bawa balik dan buat sup untuk saya makan. Awak pula dapat jual ke roti awak tu? Tak payah duduk sini lagi. Jom pergi ambil emas dan perak. Emas dan perak? Nak suruh saya gali emas ke? Tak nak, saya tak nak masuk hutan seram tu. Ramai yang cakap, kalau pergi ke timur, kita akan jumpa seorang lelaki yang tua bernama Masa. Orang kata kekayaan dia tak boleh nak dibayangkan. Jadi apa? Apa kaitan dia dengan kita pula? Awak dengarlah dulu. Orang kata dia punyalah kaya. Sampai siapa je minta, dia akan bagi apa je. Kambing, lembu, emas perak, permata apa je. Biar betul, tak percayalah. Mula-mula tu, saya pun tak percaya. Tapi bila saya tengok sendiri emas yang mereka bawa balik, saya terkejut betul. Jomlah pergi sekarang. Saya dah tak payah jual roti dan awak tak akan kena marah dengan perempuan kat pasar sebab jual sayur yang lama. La la la. Kita akan jadi kaya. Bila nak sampai ni? Jangan risau, kita dah dekat. Kita akan ada tanah dan duit yang banyak dan mesti ramai gadis nak dengan kita nanti. Hei, Saga. Ini rumah Encik Masa ke? Saya ingat mesti ramai beratur nak dapat kekayaan. Tapi kenapa tak ada orang pun?
Saya pun tak tahu. Saya dah ikut jalan yang betul. Awak nak jumpa dengan Encik Masa ke? Awak tinggal dekat sini ke? Mana dia? Kami nak jumpa dia. Dia ada dekat dalam. Saya pun dah tak ada apa kerja nak buat dekat rumah ni lagi, jadi saya akan pergi. Oh, hei, nanti, kejap. Biar dia pergi. Kalau dia tinggal sini dan makan apa yang ada, takkan ada makanan lagi untuk dia. Encik siapa? Tolong jangan cakap encik ni Encik Masa yang terkenal tu. Malangnya sekarang saya dah jadi encik miskin. Dulu saya yang paling kaya, sekarang saya orang paling miskin dalam dunia. Apa encik cakap? Macam mana awak boleh hilang semua kekayaan? Encik dah tak ada harta lagi. Kenapa encik boleh jadi miskin ya? Ramai cakap encik hidup penuh kemewahan dan banyak harta sangat. Rasanya saya tahu kenapa. Mungkin sebab encik terlalu bergantung kepada harta dan serahkan semuanya pada semua sesuka hati. Kalau tak tahu apa-apa, baik kamu diam aja. Saya jadi teruk macam ni sebab orang yang malas macam kamu semua. Sebab awak terlalu bergantung pada masa. Maksud encik? Ia dah berlaku lama dulu. Saya salah seorang dewa yang menjaga masa di dunia ini dan saya masih muda ketika itu. Sebagai dewa masa, saya sepatutnya tak akan jadi tua. Hingga satu hari, ada orang yang gunakan magic untuk ajak saya berjumpa mereka. Mereka merayu untuk jadi muda sentiasa dan saya tunaikannya dengan jadikan mereka muda semula yang melanggar peraturan alam. Setiap kesalahan ada hukumannya. Hukuman yang saya terima daripada Dewa Agung ialah tinggal di sini buat selamanya. Mulanya saya memang hidup kaya raya. Tapi saya telah disumpah, jika ada yang datang minta harta, saya kena berikan. Kalau ada yang minta dan saya tak bagi, saya akan terus mati. Semua harta itu menjadi sumpahan bagi saya. Setiap harta yang diberi buat saya jadi tua. Lebih banyak harta yang saya bagi, lebih tua saya jadi. Di masa yang sama, mereka yang ambil kesempatan dan malas untuk bekerja akan jadi lebih miskin dari sebelumnya. Lebih teruk lagi, masa mereka jadi semakin sedikit. Lagi banyak bazirkan masa, lagi pendek jadinya umur mereka dan kehidupan mereka. Tak ada apa yang bagus daripada menjadi kaya raya tanpa meletakkan sebarang usaha. Tapi tamak manusia tak ada hadnya. Sekarang, kekayaan saya sudah pun habis dan semua yang datang jumpa saya minta harta saya dan malas bekerja. Nasib mereka juga akan menjadi malang. Awak dengar tak tu, Saga? Mana ada orang bagi harta dengan senang-senang? Kamu berdua dah buang banyak masa, tahu tak? Datang sini untuk minta harta kekayaan saya. Lebih lama kamu berdua di sini, lebih banyak masa yang kamu akan bazirkan. Dan sesungguhnya masa itu emas. Terima kasih sebab beritahu kami. Kami berdua akan balik sekarang dan berjanji akan bekerja keras dan hasilkan kekayaan sendiri. Saya takkan lupakan hari ini. Tapi, kalau ada orang tanya pasal Encik Masa, apa kita nak cakap? Beritahu, masa sekarang dah tak sama dengan masa yang lalu.